takkan tak ada siapa yang nak ambil tanggungjawab. Semalam dalam perjalanan balik kampung, saya dengar sekali lagi podcast YBM saudara Rafizi Ramli. Ingat hari ini nak kongsi apa pengajaran yang boleh kita dapat dari podcast tu. Korang kalau ada masa, daripada layan live ceplos-ceplos, lebih baik tengok podcast YBM. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Dalam video hari ini, saya cuma akan sentuh beberapa isu yang menarik perhatian saya sahaja. Saya mulakan dengan netizen tayang dapat duit masa pergi mengundi di PRN Johor tempoh hari. Saya tak tahu apa niat sebenar orang tu post gambar-gambar macam tu. Apa yang ada dalam kepala dia, kita pun tak tahu. Walau apa pun alasan yang dia bagi, sebenarnya dia tak sedar bahawa perbuatan dia tu menghasut orang lain. Saya pernah buat video pasal sikap feel guilty atau rasa bersalah. Boleh tengok di profil saya video ni. Saya harap rakyat Malaysia yang lain tidak terpengaruh atau terhasut dengan perbuatan macam ni. Kita perlu tanamkan sikap rasa bersalah dalam diri kita sebelum membuat sesuatu. Jom kita sama-sama mulakan dengan saya rasa bersalah kalau tak sokong parti bersama yang ingin membawa perubahan budaya politik baru. Kemudian dalam podcast YBM juga ada sentuh pasal isu KWAP, e-fishery dan sedikit RCI tabung haji. Perkara yang menarik perhatian saya adalah accountability, sikap mengambil tanggungjawab. Budaya accountability dalam negara kita dianggap sesuatu yang amat pelik. Alasan yang paling popular yang kita selalu dengar, keputusan yang dibuat mengikut prosedur yang betul. Semua ini adalah collective responsibility. Dalam isu KWAP dan e-fishery, alasan yang kuat untuk pertahankan KWAP adalah due diligence dah dibuat. Pelabur lain pun terpedaya juga. Dan yang paling tak boleh brain, boleh pula bandingkan kerugian 160 juta dengan keuntungan KWAP 12 bilion. Sampai sekarang tak ada seorang pun ada keberanian ambil tanggungjawab dengan tindakan meletak jawatan. Mungkin dia orang ingat bila letak jawatan, orang akan anggap dah bersalah. Tapi dia orang tak sedar bahawa orang akan bertambah hormat jika kita ambil tanggungjawab. Kuasa tanpa accountability akan melahirkan budaya saling menyalahkan. Tapi sebenarnya, accountability akan melahirkan budaya pembaikan. Lagi satu, bila saya dengar penjelasan yang terperinci oleh saudara Rafizi Ramli tentang KWAP dan e-fishery, saya tertanya-tanya, kenapa ketua pengarah JKOM tak boleh buat macam tu? Kalau tak ada pengetahuan, carilah orang yang boleh bagi penerangan macam tu. Barulah nampak JKOM ni ada function. Gunakan peruntukan pada ceplos-ceplos untuk bayar orang yang boleh bagi penerangan tentang isu-isu yang panas dalam negara kita. Janganlah guna ceplos-ceplos untuk bawa isu yang besar dan berat macam ni. Orang akan bertambah menyampah dan cara tu memang takkan berjaya pun. Kepada ketua pengarah JKOM, kamu tak rasa bersalah ke bila tengok saudara Rafizi Ramli boleh bagi penerangan macam tu? Saya bukan minta kamu ambil accountability dengan meletak jawatan. Saya cuma minta kamu tambah baik fungsi JKOM. Dalam video saya sebelum ni, saya ada sentuh pasal RCI tabung haji. Who fired the first shot? Saya tengok dah semakin ramai pimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bagi kenyataan tentang isu ni. Nampak gayanya dah semakin panas. Kepada 14 juta orang pengundi yang tidak berparti, kita nantikan episod yang lebih menarik, iaitu selepas laporan RCI tabung haji didedahkan. Kita tengok apa respon dari Barisan Nasional dan apa tindakan susulan dari Pakatan Harapan. Adakah Barisan Nasional akan main roda impian? Kita putar lagi Halim.
atau Pakatan Harapan main tarik tali. Saya harap 14 juta orang pengundi yang tidak berparti dapat menilai dan belajar sesuatu dari permainan politik parti dinosaur ni. Sebagai penutup, dalam demokrasi, rakyat tidak sepatutnya hanya tanya siapa yang bersalah, tetapi juga patut tanya apakah pembaharuan yang akan memastikan perkara ini tidak berlaku lagi. Itu merupakan ukuran sebenar sama ada sesuatu krisis menghasilkan perubahan yang berkekalan atau sekadar menjadi isu politik bermusim. Dalam podcast YBM, Saudara Rafizi Ramli juga sentuh perkara ini. Selagi accountability tidak wujud dalam diri, selagi masalah struktur tidak dibetulkan, selagi itulah perkara macam ni akan berulang lagi. Saya harap siapa-siapa pun yang akan jadi kerajaan akan belajar sesuatu dari pelaburan e-fishery dan RCI tabung haji. Akhir sekali, saya harap korang semua nampak kenapa negara kita perlukan perubahan. Jom scan QR code yang saya tunjuk ni. Bersama kita bawa perubahan. Kuasa datang bersama accountability. Accountability bukan menghukum, tetapi memperbaiki. Bersama membina budaya accountability. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.